Okey, Assalamualaikum semua. Hai korang, bertemu lagi dalam Ilya Leia Channel. Okey, kali ni Leia nak buat apa? Leia nak masak ni Indomie spicy ayam penyet. So, Leia tak pernah try lagi Jom kita tengok, kita masak dulu. Lepas tu kita makan. Okey, sebelum tu kita kena panaskan air dulu. Okey, kita tunggu air panas Okey, sebelum air panas kita buka dulu Indomie spicy ayam penyet. Dalam ni ada 5 paket. Tengok packaging dia. Indomie ni spicy, lepas tu perisa ayam penyet. Rasa dia, Leia pun tak pernah try, kita makan hari ni. Jom. Dia punya perencah atau panggil bumbu kita letak sini dulu. Ada 2. Okey, ada 2. Okey, air kita dah panas. Kita boleh masukkan dia punya mie Belum lagi guys. Sabar Leia pasti korang tak sabar nak tengok Leia makan kan. Apa rasa dia kan. Stay tune. Akan plating dalam pinggan ni. Letak sini. Okey, mie dia nampak dah masak. Kita dah boleh tutup api dan masukkan perencah dia. Tak ni. Okey, sekarang kita nak gaulkan dia. Okey, kita tambah timun dan tomato. Okey, Indomie spicy ayam penyet kita dah siap. Okey, jom tengok Leia makan. Okey, mie Indomie kita dah siap. Okey, jom tengok Leia makan. Sebelum tu jangan lupa baca doa dulu. First bite untuk you all. Jom. Bismillah. Sedap. Tapi untuk kepedasan dia bagi Leia tak adalah pedas sangat. Mungkin sebab Leia kuat pedas kan. Boleh. Sedap. Boleh repeat. Tomato guys. Timun.
Hmm. Dah lama-lama ada rasa pedas dia. Okey, Alhamdulillah saya dah selesai makan. Tengok ni. Okay, overall rasa dia sedap, boleh makan lah. Korang boleh dapatkannya dekat mana-mana pasar raya yang korang jumpa kalau ada. Boleh try nanti komen rasa dia dekat komen bawah. So, thank you for watching my video. Korang boleh komen apa lagi yang nak Leia buat. Okay, stay tuned to next video. Bye. Bye. Jumpa lagi.